Pasal bila orang hasad tuan-tuan, dia lain macam. Lain macam. Tapi dalam masa yang sama, bila kita minta daripada syarri hasidin idza hasad, janganlah kita jadi orang yang hasad. Kita minta perlindungan, janganlah orang dengki kat saya. Rupa-rupanya kita pula yang dengki. Nauzubillah min zalik. Ya. Jadi bila kena kanser hasad ini tuan-tuan, dia tak boleh tengok orang lain lebih. Ya. Dia tak boleh tengok orang lain lebih. Itu sebabnya dalam rumah tangga, ya, dalam pasangan suami isteri, dalam adik-beradik, kan kalau Nabi Yusuf itu kan, abang-abang dia tu tak boleh tengok adiknya Yusuf itu dapat special treatment daripada ayah dia. Kadang-kadang bukannya pasal special treatment kan, tetapi disebabkan apa? Dia buat naratif. Dia buat cerita. Kalau kita tengok, mari kita tengok surah Yusuf, ayat berapa ya? Kita ambil ayat 10 lah. Ya, tengok ayat yang ini, ayat 8, surah Yusuf. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Apa kata abang-abang Nabi Yusuf ini? Dia kata sesungguhnya Yusuf dan adiknya Binyamin lebih disayangi, ahabbu ila abina minna, lebih disayangi pada ayah, ya, kepada ayah daripada kami, padahal kami ini adalah kumpulan yang ramai, berguna, sepatutnya sayang kita lah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Lepas tu dia kata ayah dia itu dalam keadaan bingung. Ya, dhalalim mubin ini bingung yang jelas. Ini dah confirm dah ayah ni salah menyayangi. Kan. Maksudnya ialah kalau katakan adik-beradik boleh, ya, dalam apa? Dalam rumah tangga, dalam tempat kerja, perkara hasad ini dia datang daripada diri yang tak sedar. Sumber kebaikan yang datang pada orang sana itu adalah daripada Allah. Daripada Allah. Dan kesannya tuan-tuan ialah orang hasad ini dia sembahyang. Baca Quran. Hafaz Quran pun boleh. Kan. Tapi dia tak puas hati Allah bagi nikmat pada orang lain. Malah dia nak hancurkan. Dan orang yang hasad ini tuan-tuan, dalam hadis Nabi ialah dia memakan kepada amal-amal yang kebaikan yang dibuat. Amal kebaikan yang dibuat, dia dimakan. Dia seperti kayu api yang dimakan api. Habis hancur pasal hasad. Ya, pasal hasad. Maka kita tengok pada hari ini secara ringkas tentang penyakit hasad ini, selain daripada marah ni kan. Marah ni pun satu hal juga. Okay. Marah ni apa? Salah satunya dalam surah Ali Imran ayat 134 kan, cerita tentang orang yang beriman ataupun orang yang bertakwa yang diberikan syurga, ya. Saya bawakan. Ini cerita pasal marah pula. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Orang bertakwa tu apa? Infak yang dapat masuk syurga ini, infak pada senang dan susah, menutup marah.